Alright, so Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat Melaka Kimia Kertas 1 2024. So, let's go. Soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom fluorine. Apakah bilangan elektron bagi atom ini? So, dia tanya bilangan elektron. Bilangan elektron kita ambil yang bawah. So, jawapan dia 9. Soalan yang kedua, Raja 2 menunjukkan seorang kanak-kanak sedang memakan makanan kegemarannya. Okey, dia makan coklat. Jadi, apakah bahan tambah makanan yang ditambah ke dalam makanan tersebut? So, coklat je ada apa? Ada perisa. Dia ada apa lagi? Coklat untuk bagi dia tahan lama jika ada penstabilan. Penstabil ke pengemulsi? Pengemulsi. Okey, sebab apa? Coklat dia ada apa? Coklat je ada coklat dan coklat ataupun aiskrim ataupun makanan manis kan, dia agak ada minyak dan air. Okay, so ni keyword dia untuk coklat dan aiskrim. Jadi dia tanya apa? Apakah bahan tambah makanan yang ditambah ke dalam makanan tersebut? Okay, so pektin salah lah. Pektin ni apa? Pektin ni pemekat. Lepas tu yang kedua apa? Lecithin. Okay, lecithin yang jawapan dia, sebab lecithin ni keyword dia adalah dia kan pengemulsi. So pengemulsi ni function dia apa? Pengemulsi ni dia untuk bagi penstabil lah, bagi stabil. So maksud dia minyak dan air ni dia takkan bercampur, so makanan ni boleh tahan lama. Soalan yang ketiga, jisim molekul relatif bagi X SO4 ialah 160. Berapakah jisim atom relatif bagi X? So cara kita buat, sebab dia kita jisim molekul relatif, so cara kita kira ialah X tambah S32 kan, tambah O ada 4, so 16 darab 4 sama dengan 160. So kita buat algebra, so kita akan dapat 64. Jawapan dia A. Soalan yang keempat, jadual 1 menunjukkan isotop dan kegunaannya. Okey, hidrogen 3 untuk mengencang kebocoran paip bawah tanah. Salah lah, baca awal-awal pun kita dah tahu dah, kalau mengencang kebocoran ini adalah nature man, nature 24. Yang kedua, plumbum 210 digunakan untuk meletakkan umur lapisan pasir dan tanah sehingga 80 tahun. Okay, betul. Yang natrium 24 digunakan sebagai pengesan untuk mengkaji kumbahan dan bahan buangan cecair. Okay, salah. Okay, fosforus pula digunakan dalam radioterapi. Radioterapi ni kita guna apa? Kita guna kobat kan. Okay, radioterapi pada fosforus ni kita guna untuk apa ni? Kesan kadar apa tu? Resapan haba. So tanya apa? Antara isotop yang diberikan, yang manakah betul dari segi kegunaannya? So of course lah plumbum 210. Okey, soalan yang kelima. Unsur kumpulan 17 dalam jadual berkala unsur dikenali juga sebagai kumpulan halogen. Antara berikut yang manakah betul bagi unsur kumpulan 17? Okey, yang pertama, dia kata saiz molekul semakin kecil apabila melalui kumpulan. Okey, kita tengok kat sini. Kita ingat bendera atas bukit. Ni bendera lah. Ni set. Yang ni bendera, ni bukit. Okey. So benda apa ni bendera atas bukit ni? Maksud dia semakin ke sini, semakin ke kanan, dia punya saiz dia semakin berkurang. Semakin dia ke bawah, saiz dia besar. Okey. So dia kata pasal kumpulan 17. Kumpulan 17 ni maksudnya kumpulan yang ke bawah lah kan, bukan ke tepi. Kalau ke tepi kita panggil color. Jadi saiz molekul semakin kecil ni salah lah, sepatutnya semakin besar. So mana yang nombor 1 kita buang. So kita ada C ataupun D, which is nombor 3 tu betul. So tengok yang kedua, takat lebuh dan takat lidih yang rendah apabila menuruni kumpulan. Okey, salah, sebabnya dia kena tinggi. Kumpulan 17 je terbalik dengan kumpulan 1. So yang ada nombor 2 salah, jawapan dia adalah D. Soalan yang ke-6. Raja 3 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom unsur X dan Y. So antara pernyataan berikut yang manakah betul bagi menerangkan pembentukan sebatian antara dua unsur tersebut? Okey. Kalau kita tengok kat sini kan, kita dah tahu dah, kalau kita banyak buat soalan kimia kan, kita dah tahu dah kalau nombor proton elektron dia ni 6, dia adalah
Karbon. Okey. Lepas tu kalau dia 8, kita tahu lah ni oksigen. Okey. Kami rasa kalau hampa buat banyak trial, hampa dah boleh agak benda ni. Okey, sebab apa? Kalau hampa tak tahu pun, hampa buat macam ni lah. 2, 4. Okey, 2, 4 dalam jadual berkala unsur. Kalau tengok kat belakang, dia adalah karbon. Kalau 2, 6, dia adalah oksigen dalam jadual berkala unsur. Jadi, antara pernyataan berikut yang manakah betul bagi menerangkan pembentukan sebatian antara dua unsur tersebut? So, yang pertama, satu atom X dan 2 atom Y berkongsi elektron. Okey, kalau karbon tambah oksigen, kita akan dapat CO2 kan? So, dia akan jadi 1 atom X dan 2 atom Y berkongsi elektron. Okey, betul. Yang kedua, atom X melepaskan. Okey, bila melepaskan, dia bermaksud apa? Bermaksud ion. So, bila ion dia salah lah. Faham tak? Sebab yang ni ikatan apa? Ni ikatan covalent. Okey, itu yang ketiga. 1 atom X dan 2 atom Y diperlukan dalam pembentukan sebatian. Okey. Yang ni pula 1 atom X dan 1 atom Y diperlukan dalam pembentukan sebatian. Okey. Nombor 4 salah lah sebab dia kata Y-nya ada 1 je. So, jawapannya adalah 1 dan 3. Ada tak? 1 dan 3 ada. Soalan yang ke-7. Tindak balas 0.05 mol kuprum 2 oksida CuO dengan gas hidrogen membentuk pepejal berwarna perang Y. Berapakah jisim Y yang terbentuk daripada tindak balas tersebut? Okey. Kita buat dulu persamaan kimia. CuO tambah gas hidrogen H2. So, kita akan dapat Cu tambah H2O. So, dia kata pepejal berwarna perang. Maksudnya Cu lah perang. Okey. Berapakah jisim Y? So, jisim Y ni adalah kuprum yang terbentuk daripada tindak balas tersebut. So, macam mana kita nak kira? Kita buat macam ni dulu. Ingat step yang pertama. Mol Mol CuO. Mol CuO sama dengan 0.05 mol kan? So, 0.05 mol. Silap dah. Lepas tu kita banding. Step kedua. Banding CuO dengan Cu. Kau tengok kat sini. Okay, persamaan kimia yang ni. Balance tak lagi. Cu ada 1, Cu ada 1. H ada 2, H ada 2. O ada 1, O ada 1. So, dah balance. So, bila kita tahu depan Cu tak ada apa, depan Cu pun tak ada apa, maksudnya dia nisbah 1. 1 nisbah 1. So, bila kita tahu dia nisbah 1, maksud dia kalau CuO 0.05 mol, of course Cu pun 0.05 mol. Jadi, barulah kita boleh buat step yang ketiga. NCU sama dengan 0.05 mol kan. So, 0.05 sama dengan X per dengan Cu berapa? Cu adalah 64. So, X sama dengan 3.2 gram. So, ada dah jawapan. Ada jawapan dia adalah C. Kadang-kadang kan, O ni memang dia bagi, tapi kita tak guna pun. So, soalan belakang ni agak tricky sikit lah. Okey, kita tengok soalan yang ke-8. Rajah 4 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji sifat fizik bagi bahan X. So, kalau kita tengok kat sini, bahan X ni dia actually boleh conduct elektrik. Boleh menghasilkan elektrik. Jadi, bahan X ni dia mestilah daripada sebatian ion. Sebab dia boleh mengkonduksikan elektrik. So, dia tanya nyatakan sifat fizik bahan X lain yang ditunjukkan dalam rajah 4. So, rajah 4 dia tunjuk kata dia boleh konduksi elektrik. So, kita tahu dia adalah sebatian ion. Jadi, jawapan yang pertama, larut dalam pelarut organik adalah salah lah. Sebabnya kalau pelarut organik dia adalah sebatian
covalent. Yang kedua, larut dalam air. So betul lah, mana yang ada nombor 2 betul. So nombor 1 salah, nombor 2 betul. So dua-dua nombor 2 sama ada 3 atau 4. Okey, nombor 3, takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, salah. Yang keempat, takat lebur dan takat didih yang tinggi. Betul. So jawapan dia adalah D. Soalan yang ke-9, jadual dah menunjukkan unsur-unsur kala 3 dalam jadual berkala unsur. Okey, dia ada natrium, magnesium, aluminium. Okey, semua ni lah. So, antara berikut yang manakah betul tentang perubahan sifat fizik unsur merentasi kala tersebut? Jawapan dia adalah A. Keelektronegatifan bertambah. Sebab apa? Okey, sebab kecenderungan apa? Okey, kecenderungan atom untuk terima elektron untuk dia bentuk ion bercas negatif. So, kalau kita tengok kat sini, natrium sampai argon kan last kali kan dia negatif kan, AR negatif kan. Kita bermula dengan natrium yang positif, so makin lama dia semakin negatif. Jadi keelektronegatifan bertambah lah. Okey, kenapa jisim atom relatif berkurang? Sebabnya mereka semua ni bukan dalam grup yang sama, bukan dalam kala yang sama. So tak boleh lah kita nak banding macam tu. Okey, yang jawapan yang ni pun sama. Soalan yang ke-10, persamaan berikut mewakili proses penurunan ferrum 3 oksida oleh magnesium. So, dia bagi kita 3 Mg tambah ferrum 2 O3 sama dengan 3 MgO tambah 2 Fe. So, berapakah jisim ferrum yang terhasil daripada 16.0 gram ferrum 3 oksida? So, macam mana kita nak buat? Okey. Yang pertama, dia tanya dia nak cari jisim ferrum yang terhasil. Maksudnya nak cari yang ni lah. So, kita tanda siap-siap. Lepas tu dia bagi kita yang terhasil daripada 16.0 ferrum 3 oksida. So ni ferrum 3 oksida. So kita buat dulu NFe2O3. Ingat ni Tokyo kita ada 3 step. Sama dengan 16.0 per dengan okey. Fe ada 56 darab 2. O ada 3, 16 darab 3. So tekan kalkulator, kita akan dapat 16 bahagi dengan 56 darab 2 tambah 16 darab 3. So kita akan dapat 0.1 mol. So kita pun kena banding. So Fe2O3 dengan kita nak Fe saja kan, ferrum saja. So ferrum 2 ni dia 1, Fe ni ada 2. So ini 0.1, ini 0.2. Okey, step yang ketiga. Step ni kita boleh bawa dalam kertas 2, tak salah pun. Dengan syarat hampa kena buat macam ni ya, buat macam kami, tulis penuh. Okey, step yang ketiga adalah kita kira mol untuk Fe. So tadi kan kita dapat 0.2 kan, 0.2. So 0.2 sama dengan dia nak jisim kan, X per dengan ferrum berapa? Ferrum 56. Ferrum 56. So X sama dengan 56 darab 0.2. So kita akan dapat 11.2. So jawapan dia adalah C. Okey, tadi kita jumpa soalan tak ingat nombor apa, tapi kan dia macam bagi kacau kat sini kan. Dia bagi Mg tapi kita tak guna. Tadi pun ada soalan yang dia bagi bagi something kan, tapi kita tak guna. So soalan laka ni about a bit tricky, dan dia lebih kurang dengan soalan SPM 2025 hari tu. So hati-hati lah. Okey, soalan yang ke-11. Raja 5 menunjukkan pembentukan ikatan X. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan pembentukan ikatan X? So kalau tengok kat sini, ikatan kat sini H dengan O. So ingat, H phone. So kalau H dengan phone, ini adalah ikatan hidrogen. Jadi dia tanya apa ni? Oh, dia tanya pernyataan. So H2O pula, H dengan O. So dia kata yang pertama A, 2 atom hidrogen mendema. Bukan 2, 1 je. So A dah salah dah. B, 2 atom hidrogen, salah. Okay, C, atom hidrogen membentuk daya tarikan atom oksigen dari molekul yang lain. Okay, membentuk daya tarikan, betul lah sebabnya hidrogen. D,
Atom hidrogen berkongsi. Okey, ikatan hidrogen dia tak berkongsi ya. So jawapan ialah C. Soalan yang ke-12. Antara unsur kumpulan 18 berikut yang manakah betul dari segi kegunaannya? So kita ada unsur neon digunakan sebagai ubat bius, salah. Okey. Helium digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Okey, betul lah. Okey, soalan ni kerap ditanya. So take note lah. Soalan yang ke-13. Antara jenis zarah berikut yang manakah dikelaskan dengan betul? So, atom bromin, molekul zinc sulfat, ion kuprum 2 oksida. Okey, ion ni betul dah. Zinc sulfat ni betul. Okey, bromin ni dia apa? Dia cair. Sebab apa? Sebab dia Br2. Kalau kita nak mudah, kita list je dulu. Okey, ini zinc SO4. Ini kuprum CuO. Zinc sulfat pun dia molekul. At the same time dia adalah ion juga. So salah lah. Yang kedua, bromin Br2. So atom kan. So dia salah. Air lagi lah sebab dia H2O. So jawapan dia adalah D, kuprum. Sebabnya kuprum dia boleh duduk bersorang-sorang. Kalau bromin dia tak duduk sorang-sorang sebab dia kumpulan 17. Soalan yang ke-14. Rajana menunjukkan situasi seorang wanita apabila berada di luar rumah pada waktu siang. So dia sunburn kan. So dia kata kulit hypersensitif dan terdedah kepada UV. Apakah kemungkinan bahan terlarang yang terdapat dalam kosmetik yang dipakai oleh wanita itu sehingga menyebabkannya mendapat kesan sampingan tersebut? So bila kulit hypersensitif, okey, alright, berkaitan kulit dia mesti berkaitan dengan hydrophilin kot. Tak apalah. Okey, tengok dulu. Dia bagi A, mercury. Okey, mercury salah. Sebab apa? Mercury ni ingat, dia mesti berkaitan dengan organ dalaman. Okey, sekarang ni kulit ni kat luar. Kulit ni kan di lapisan awal. Okey, lapisan epidermis, lapisan yang kita boleh nampak. Jadi, dia bukan salah mercury. Jawapan dia adalah B. Oh, nama dia hydroquinone. Okey, hydroquinone. Ni dah jawapan dia. Sebab apa? Hydroquinone ni dia adalah apa tu? Skin lighting agent. Kalau siapa yang macam pakar bab skincare ni, dia tahu lah benda ni. So dia tak pasal UV expose. Okey. Betamethasone valerate ni tak silap kami, dia macam antibiotik pun agak. Tapi kami tak ingat. Tapi tretinoin ni dia adalah dia menyebabkan kulit mengelupas. Tapi dengan syarat kalau hampa pakai terlalu banyak lah. Kalau tretinoin ni sebenarnya bagus untuk rawat jerawat. Baik, kalau hampa pakai terlalu banyak dan pakai waktu siang, dia boleh menyebabkan kulit mengelupas lah. So orang pakai waktu malam je. Okey, soalan yang ke-15. Raja 7 menunjukkan susunan radas penyediaan 1 garam. So dia bagi logam X dengan asid hidroklorik. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, kita dah tahu dia menggunakan asid hidroklorik. Maksud dia ini adalah penyediaan garam larut, bukan okey. Gambar ni saja pun dah menceritakan dia. So kita ada beberapa cara untuk sediakan garam larut bukan anak. So kita buat macam ni lah. Garam larut bukan sekejap. Besar. Anak ni apa? Anak ni sebenarnya A tu amonium, A tu adalah natrium, K tu kalium. Okay. So cara penyediaan, cara sedia dia macam mana? Yang pertama adalah menggunakan asid tambah logam reaktif. Tapi dengan syarat selain apa? Selain selain kuprum dengan ataupun argentum Ag. Okey. Cara yang kedua adalah asid tambah karbonat logam. Okey, yang ketiga last sekali adalah asid tambah alkali. Okey, berdasarkan gambar ni kita tahu dah ini adalah gambar untuk kaedah yang pertama. Okey. So, kita tengok kat sini dah senang. Okey, antara yang berikut garam manakah yang terhasil melalui tindak balas tersebut? Okey, kita dah boleh buang kuprum klorida dengan argentum klorida. Sebab tadi kita kata selainkan daripada dua ni. So, kita ada pilihan antara natrium klorida ataupun magnesium klorida. Tapi,
Jawapan dia adalah magnesium, bukan natrium. Kenapa bukan natrium? Sebab, okay, dengar baik-baik ya, sebab benda ni penting. Okay, natrium klorida ni dia terlalu reaktif. So bila terlalu reaktif, so kita tak boleh lah nak buat eksperimen dengan asid hidroklorik. That's why tu je. Okay, soalan yang ke-16. Tayar adalah produk yang dihasilkan dari getah asli melalui satu proses kimia. Apakah bahan kimia yang ditambah dalam proses tersebut dan ciri getah yang dihasilkan? Okay. Dia kata pasal getah asli kan. Okay. Jadi bahan kimia yang ditambah dalam proses tersebut, mestilah kita tambah dengan sulfur kan. Ke dalam getah asli kan kita cakap pasal sulfur. So A dengan B ni salah. So sama ada C ataupun D. Okey, kemudian kita tengok pada ciri getah. Okey, kurang kenyal salah, tahan haba yang tinggi betul. Kenapa kurang kenyal salah? Kalau dia kurang kenyal, maksud dia mudahlah untuk putih. So jawapan adalah C lah. Soalan yang ke-17. Raja 8 menunjukkan tindak balas bagi menentukan sifat alkali. Apakah pelarut X dan Y? Okey. So dia bagi gas amonia kering, lepas tu lepas tu dia bagi kertas limus merah kering, lepas tu amonia dalam pelarut X, kertas limus berubah biru dan seterusnya. So dia tanya kita pelarut X dan pelarut Y. Okey. Kena tanda aku sebab kami tak ingat. Okey. So pelarut X. So kalau kita tengok sini, amonia dalam pelarut X, kertas litmus bertukar biru. Kalau dalam pelarut Y, dia tidak berubah. So apa yang kita boleh konklusikan kat sini? Kita tulis dulu sambal. Sambal ni apa? Sambal ni adalah biru, maksud dia alkali. Merah maksud dia asid. Maksudnya kalau kertas litmus tu bertukar daripada something, daripada biru ke merah, maksudnya dia adalah asid. Kalau dia daripada merah ke biru, maksud dia alkali. So perkataan depan dan belakang ni dia adalah indicate warna akhir dia lah. Okay. So kemudian kita tahu dah dalam pelarut Y dia tidak berubah. Maksud dia kita tahulah ini adalah asid. Kalau bertukar biru maksud dia alkali. Jadi pelarut X mestilah alkali. So pelarut Y pula mestilah asid. Tapi tak ada pula kan. Oh, okey. So kalau kita tengok kat sini, amonia dalam pelarut X. So bila berkaitan dengan amonia, kita ada dua. Macam mana tu? Ni macam ni. Okey, ni pelarut. Pelarut dia ada dua je. Satu dia ada apa? Dia ada air. Satu lagi dia ada pelarut organik kan. Pelarut organik. So pelarut organik ni kita ada apa? Kita ada metil benzena. Lepas tu yang kedua kita ada arsitol. Arsitol ke astisol? Arsitol kot. Yang ketiga kita ada 1,1,1 trichloroethanol. Okey, so ini sahaja. Okey, 3 ini sahaja pelarut organik. 4. 1, 2, 3, 4. 4 ni je pelarut organik. Yang lain bukan. So kita cari yang tak ada nama benda ni. So kita dah boleh padam. Etanol salah. Kemudian formaldehid pun salah. Toluena pun salah. So jawapan adalah B. Okey, simple. Tengok soalan yang ke-18. Raja 9 menunjukkan susunan radas bagi pentitratan larutan SOH dan SCH2Y. Okey. So ni soalan pentitratan kan. Pentitratan ni mestilah kita kena guna formula MAVA per MBVB sama dengan A per B. Kalau kita tak mahu guna kaedah ni pun, kita boleh guna kaedah Tokyo. Tapi dalam kertas 2, make sure guna kaedah ni lah. Sebabnya kalau kita tak guna kaedah yang sepatutnya, mungkin markah kita tak ada jawapan. Tu adalah skema yang cikgu kami bagi tahu dulu lah waktu kami ni SPM. So anyway, dia tanya apa ni? Dia tanya berapakah isi padu SCH2 yang diperlukan untuk menetralkan larutan SOH. Okey. So macam mana kita nak buat? Mudah je. So macam mana kita buat macam ni? Mula-mula kita tengok dulu. Okey. Kita gas dulu. Cara kami adalah kami gas dulu dia ni asid apa. Sebab dia bagi kita H2 kan. So dalam otak kami hanya fikirkan H2SO4. Kita just
randomly kita letak Y ni sebagai SO4. Just sebagai apa kita panggil? Kita letak awal-awal lah supaya kita macam tak confuse. Okay, yang satu lagi pula SOH. Kita boleh letak KOH ataupun NaOH. Letak mana tu lah, asalkan dia tak ada dua kecil kat bawah tu. Okay, ni cara yang mudah. So okay, lepas tu kita pun buatlah persamaan. Sebenarnya dia kata dia campur dua ni kan. So kita buatlah H2SO4 tambah dengan, contohlah kami ambil KOH, kami tak ambil NaOH. Hampa nak ambil mana-mana pun tak apa, ikut hampa lah. So hampa buat macam ni, lepas tu hampa pun buatlah. So kita akan dapat Kalium SO4, Kalium 2SO4 tambah dengan H2O. And then dia tak balance lagi kan. So kita akan letak 2 kat sini and then 2 kat sini. Okay, so dah balance. So bila dah balance, apa yang kita kena buat? Kita kena buat kaedah yang ini. So macam mana kita nak buat? Kita nak letak mana-mana atas dulu pun tak apa. Sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari yang ni kan. So apa kata kita letak yang ni yang kat atas. So kita akan jadi macam ni. M kita tahu dah. M dia adalah 0.1 kan. 0.1 V per 0.120. Sama dengan 0.1 V ni adalah yang apa nama dia tu? Kita nak cari apa ni? Isi padu SiH2. Isi padu SiH2. Inilah kita nak cari yang ni. So nisbah kat belakang ni, yang A dan B ni, dia mewakili benda yang duduk kat hadapan dia. Nombor 2, nombor 1 dan sebagainya. Jadi disebabkan depan 0.1V, 0.1V ni kan adalah H2SO4. Depan ni tak ada apa, so kita letak 1 lah. Okay, 0.120 ni dia adalah untuk yang ni. So kita tahu dia adalah 2. So kita pun buatlah algebra. So 1/2 darab 0.120 kita akan dapat berapa? 0.120. So kita akan dapat 2 lah kan. 2. Lepas tu kita bahagi dengan 0.1. So potong-potong. So kita akan dapat 10. So V sama dengan 10 cm padu. Soalan yang ke-19. Jadual 3 menunjukkan 2 set eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas. Okey, so dia bagi yang pertama, serbuk kalsium karbonat CaCO3 berlebihan tambah 50 cm padu LC hidroklorik HCl 0.1 mol di padu. Yang kedua dia bagi kat kita serbuk kalsium karbonat. Okey, dua-dua serbuk lah kan. So apa yang berlebihan? Apa yang berbeza? Oh, dia punya asid dia tu yang berbeza. So dia kata kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi. Maksud dia mesti dia punya nilai dia tu lagi tinggi lah kan. Dan menghasilkan gas karbon dioksida 2 kali ganda. Maksud dia kalau sini 50, mungkin sini 100. Ataupun sini 0.1, sini 0.2, macam tu lah. Okay, antara yang berikut yang manakah nilai X dan Y? So nilai X ni mewakili, mewakili yang ni Y. Okay, so kalau X tu 50, Y tu 0.2, okay betul. Kalau X ni 100, yang ni 0.2, dia salah. Okay, saya nak bagi hampa nampak. Okay, dia macam ni. Hampa lukis dulu. Pertama buat titik. Okay, kat depan ni kita buat faktor. Kat belakang ni kita buat mol. Okay, jadi faktor kita ada 4, betul tak? Kita ada apa tu? Sains, lepas tu isi padu dan sebagainya lah. Makin nak tugi suhu kan. So kita ada 4 je faktor. And then kita punya mol. Sekarang ni faktor dia sama. Sebab apa? Dua-dua guna serbuk. Jadi maksudlah dua-dua bermula pada yang awal. Betul tak maksud dia? Sini. Yang ni pun macam ni. Macam tu. Maksudnya dua-dua melekat awalnya tu. Okay. Lepas tu apa yang beza dia tu? Ni kan okay macam ni kan. Maksudnya dua-dua ni permulaan je sama. So faktor dia mesti kekal. Okay. Yang kedua adalah mol. Dia kata mol yang kedua adalah 2 kali ganda. Maksud dia yang ni yang dua punya, hak ni yang pertama punya. So kita tengok mol. Mol je yang berbeza sekarang ni. Mana mol? Okay, mol di padu. Y mesti dah bertambah 0.2. 0.3 ni salah sebabnya terlebih sangat.
Okey, sekarang ni antara A dan B, 50 ataupun 100. Tadi kan kita cakap dah, yang berbeza kita ubah, yang tak beza tak payah ubah. Sekarang ni yang faktor dia sama, so faktor dia kena sama lah. Okey, yang ni bukan faktor dia adik. Yang ni bukan faktor, ni faktor. Okey, so anytime kalau kita jumpa soalan yang macam ni and then kita tak nak buat macam ni, kita buat dulu lukisan ni. So kita tak faktor kat depan, mol kat belakang. So kalau faktor sama, ingat faktor kita ada 4 tu je kan. Kalau faktor kita sama, then kita kena kekal lah X ni. So kita teruskan ke soalan yang ke-20. Raja 10 menunjukkan susunan radas bagi mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, jadi dia bagi larutan ferrum 2 sulfat, dia bagi karbon, bromid dan asid sulfurik. And then ditanya antara berikut yang manakah betul berdasarkan Raja 10. So tengok dulu gambar. Okey, larutan ferrum 2 sulfat dengan bromin. Maksud dia, kalau kat sini kita tahu apa, elektron ke arah sini, sebabnya ferrum 2 sulfat. Kalau bromin dia kan Br2, Br minus, nak jadi Br2. So dia menerima elektron, maksud dia adalah reduction, mengalami penurunan. Kalau yang ni pula dia nak buang elektron, mana ni, ferrum 2 sulfat pula, dia kan daripada 2 je jadi 3. So dia kena buang elektron, so maksudnya dia mengalami pengoksidaan. Okey, so A, elektron mengalir pada wire dari elektrod Y ke X. Salah lah. B, pemerhatian warna perang kepada hijau di elektrod X. Perang kepada hijau, perang ni maksudnya daripada ferrum 3 kepada ferrum 2. Salah. C, ferrum terenap di elektrod X. Okey, ferrum tak terenap sebab ferrum lagi elektropositif. D, ion ferrum 2 membebaskan elektron membentuk ion ferrum 3. Okey, inilah jawapan dia. Soalan yang ke-21. Kaca pelambum digunakan untuk menghasilkan, okey, function kaca pelambum ni dia mesra untuk prisma. Ingat kaca pelambum ni dia bentuk yang segitiga tu. Soalan yang ke-22. Raja 11 menunjukkan lengkung M yang diperoleh apabila ketulan zinc berlebihan bertindak balas dengan 50 cm padu asid hidroklorik 1.0 mol di M padu. Okey, antara tindak balas berikut yang manakah menghasilkan lengkung N? So lengkung N ni yang paling atas. Jadi okey, menghasilkan lengkung N. Okey, so kalau kita tengok kat sini, tadi kan kita dah bincangkan, okey, faktor saiz ni dia tak sama. Tengok dia tak bermula pada macam ni. Dia tak ada macam tu. So maksudnya faktor dia tak sama. Mungkin N, contohlah N ni mungkin pakai serbuk, lepas tu M ni dia pakai ketulan mungkin. Lepas tu apa lagi kita boleh tengok. Kalau kita buat yang macam ni, yang ni mesti 2 kali ganda daripada sini. Maksud dia mol N lagi tinggi berbanding M. So antara tindak balas berikut yang manakah menghasilkan lengkung N? So A, okey, ada ketulan dengan serbuk. Maksud dia jawapan yang ada ketulan ni kita padam. Sebab kita nak N kan mesti pakai serbuk sebabnya dia paling tinggi. So antara C ataupun D. So dua-dua pakai serbuk zinc berlebihan, lepas tu dua-dua pakai asid hidroklorik, tapi yang berbeza, yang ni pakai 1, yang ni pakai 2. So of course lah, sebab 2 kali ganda. So jawapannya adalah C. Soalan yang ke-23. Raja 12 menunjukkan lengkung K dan lengkung L yang diperoleh bagi penguraian larutan hidrogen peroksida dengan kehadiran suatu mangkin. So dia menggunakan mangkin lah. So kalau mangkin, dia punya ayat teori pelanggaran dia mesti dia merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, anyway, dia kata lengkung K terhasil dengan menggunakan 50 cm padu larutan hidrogen peroksida H2O2 1.0 mol di M padu pada suhu 25 cm padu 25 Celsius. Jadi antara berikut yang manakah dapat menghasilkan lengkung L? So lengkung L ni lengkung yang paling tinggi kan. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, okey, sama juga. Ni dia punya faktor dia tu berbeza. Maksudnya mungkin yang ni kan tadi kan dia kata faktor mangkin kan. So mungkin yang ni tak pakai mangkin, hak ni pakai mangkin. Kalau kita tengok kat sini pula, sini mol dia sama sebabnya dia duduk macam ni kan. Jadi apa benda? Okey, dua-dua pada suhu 25. Lepas tu dia tanya apa ni? Dia tanya isi padu dengan kepekatan dengan suhu. Dia nak tanya pasal lengkung L. Lengkung L mana tu? Okey, lengkung L yang
atas sekali. Okey. Jadi kalau tengok suhu, sebab dia punya ni tak sama kan, dia punya faktor dia suhu lah, bukan makin, silap, sorry. So dia sebabkan dia tak sama, so mesti suhu dia tinggi. So asal dia suhu 25. Lepas tu ni kan lengkung K punya kita guna suhu 25. So lengkung L mesti lebih pada 25. Okay, so kita padam yang mana bukan 25. So mana bukan 25, mana yang 25. So B dengan C kita boleh padam. So sekarang ni kita nak kira dia punya mol pula. Macam mana kita nak tahu sama ada jawapan dia A ataupun D? Kita kena kira mol. So kalau kita tengok kat sini, lengkung K mol dia 50 dengan 1.0. So kalau kita buat 50 darab 1.0 bagi dengan 1000, potong-potong 1 dapat 20. So kita akan dapat 0.05 mol kan. Maksud dia 0.05 mol adalah termaktub untuk K dan L. So kita kena kira 25 darab 0.5 bahagi 1000 dapat ada 0.0. Okay, kalau kita tengok logik kat sini, of course jawapan dia D kan, sebab 50 dengan 1.0 sama je dengan yang ni. Tapi kalau anda kata soalan ni tak bagi sama, dia bagi macam tricky sikit, hampa kira lah dulu. Dapat ada 0.05 tu.